Dulu, Abah Penyelamat Rakyat. Sekarang dah jadi Abah Didok. Cerita dia macam ni. Bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ni hadir ke mahkamah untuk sebutan kes salah guna kuasa dan pengubahan wang haram yang dia hadapi sejak tahun lepas. Menurut laporan berita harian dan bernama, Jabatan Peguam Negara AGC dah tolak rayuan pasukan Peguam Muhyiddin untuk gugurkan 7 pertuduhan, 4 salah guna kuasa, 3 lagi pengubahan wang haram. Kes ni berkait dengan program Jana Wibawa di mana Muhyiddin didakwa guna kedudukan sebagai Perdana Menteri masa tu untuk dapatkan dana lebih 232.5 juta ringgit yang masuk ke akaun Parti Bersatu. Dia mengaku tak bersalah atas semua pertuduhan tu. Tapi mahkamah tetap teruskan prosiding dan tetapkan tarikh pengurusan kes pada 10 November 2025 nanti. Dan yang menarik, kes ni bukan kecil sebab ia bukan sekadar soal duit, tapi soal penyalahgunaan kuasa tertinggi negara. Kalau sabit kesalahan, hukumnya bukan ringan. Boleh cecah penjara dan denda besar. Kita as rakyat, kita tengok je apa jadi sebab kes macam ni selalu panjang. Tapi kalau betul keadilan nak ditegakkan, biar mahkamah yang tentukan.